Dan hari ini saya jelaskan bahawa Iran melancarkan serangan tidak pada waktu malam. Berarti ketika Israel meneruskan rancangan melalui serangan pada waktu siang, Iran hari ini melancarkan serangan balas juga pada waktu siang. Berarti selalunya kita akan tunggu pada pukul 2 hingga ke 4 pagi. Itu adalah waktu yang biasanya Iran melancarkan apa yang dipanggil barrage ataupun rentetan panjang peluru berpandu serta drone mereka. Daripada 100 ke 150 yang dilancarkan pada malam pertama, tapi kita tiada maklumat tentang berapa jumlah yang digunakan pada malam kedua dan apa jumlah yang digunakan pada malam yang ketiga semalam. Tapi apapun saya jelaskan pada tuan-tuan, kedudukan semua bandar-bandar dan juga kawasan di persekitaran Tel Aviv dan Haifa berada dalam keadaan hampir musnah. Banyak kejayaan dan kami ada had untuk tayangkan video kerana semalam kita dah kena blok dengan platform kerana kita menayangkan video yang mereka anggap sangat daring. Tapi saya beritahu kata kalau di platform yang lain tuan-tuan boleh tengok keadaan di Bat Yam, di Rehovot, di Tel Aviv sendiri, di Haifa, di Nabatim dan juga di Tabra. Keadaan telah menjadi kucak-kacir. Dan kita dah nampak banyak video tentang ketakutan rakyat Israel, termasuk tangisan, kecederaan yang sangat kronik, di mana ketika cedera daripada kawasan yang diserang, mereka yang cedera di Israel tak dapat dibawa ke hospital, dilari masukkan ke bawah bunker. Jadi dalam bunker yang padat tanpa rawatan, nampaklah mereka meraung kesakitan dan sebagainya, di mana ditroll di media sosial sebagai kamu rasakan apa yang Gaza rasakan. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita akan bercerita tentang Special Police Enforcement. Apa yang sebenarnya kita sebut sebagai pergerakan di dalam tanah Iran yang diatur pada 2006 oleh kumpulan komando penyusup yang dilatih khas oleh Israel di bawah Shin Bet, di mana cabangnya dipanggil sebagai Special Police Enforcement. Di bawah cabang Special Police Enforcement Israel ini dia ada 6 cabang yang ditubuhkan dengan latihan yang sangat spesifik. Pertama dikenali sebagai Yaman, YAMAM, Yamam, di mana ini adalah pasukan polis yang bertugas di sempadan untuk mengendalikan kepentingan border Israel. Yang kedua Yamas yang dilatih, ini yang paling spesifik, yang dilatih hingga sebahagian daripada mereka mahir berbahasa Arab, boleh bersolat bersama orang Islam, malah boleh berada di kalangan orang Islam sebagai guru agama. Saudara Google lah tengok, ini latihan khusus yang diberikan kepada polis Yamas sebagai pasukan perisik dan penyelidik, dipanggil sebagai Special Undercover Unit. Yamas ni lah yang sekarang berada di Iran dan menjelaksanakan misi ni. Dan oleh kerana pasukan ni telah pun establish pada tahun 1990-an, dan setelah 2006 pasukan di bawah Shin Bet ni yang diberi nama Special Police Enforcement ni diubah navigasi dia sebagai spesifik untuk bergerak dalam bumi Arab. Jadi adalah kebiasaan pasukan ni boleh menyusup dengan mudah, kerana satu adalah mereka boleh berbahasa Arab, mereka boleh bersolat sempurna sebagai seorang Muslim, dan mereka boleh meyakinkan mana-mana orang bahawa mereka adalah bangsa Arab. Di bawah polis ni juga ada pasukan elit, iaitu dipanggil sebagai Polis Nasional ataupun NET. Ringkasan dia adalah NET. Dan kemudian bagi operasi-operasi yang serbu masuk ke rumah orang Palestin. Kalau tuan-tuan tengok yang mana serbu masuk ke rumah orang Palestin dan menjalankan laksana apa semua, dikenali sebagai Yasam. Satu lagi cabang di mana mereka inilah melaksanakan pembunuhan kejam, sama ada di dalam ataupun di luar negara. Berarti selama ni kita sebut Shin Bet, kita ingat Shin Bet buat, tapi Shin Bet ni dia ada cabang khas. Jadi semua pembunuhan-pembunuhan strategik di luar tanah Israel selepas tahun 1994 adalah dilaksanakan oleh Yasam. Kemudian mereka ada Brigade Shahar, iaitu satu lagi unit yang bertugas di bawah Shin Bet, di bawah Special Police Enforcement ni, yang mana mereka ini mahir dalam mengendalikan ruang-ruang polos di semua sempadan negara-negara Arab yang hendak ditembusi. Kemudian Metzada, sebuah pasukan Tactical Commando Unit yang kemudian menjalankan operasi di luar tanah Israel. Bagaimana Special Police Enforcement ni ditubuhkan? Shin Bet ataupun dikenali sebagai Shabak, polis rahsia yang berfungsi sama seperti CIA, dan dia ada rakan yang nama Mossad. Mossad dia lebih kepada risikannya, manakala Shin Bet lebih kepada tindakan setelah mendapat risikan. Jadi Shin Bet ditubuhkan dengan nama Shabak dalam bahasa Israel pada tahun 1949. Kemudian berlaku intifada di Palestin pada 1987 dan 1993.
Bila 1987 dan 1983 berlaku intifada. Intifada ni adalah kebangkitan rakyat Palestin membaling batu, di mana diseru oleh Yasser Arafat setelah menunggu perjanjian Camp David yang ditandatangani pada 1963 apabila menanti resolusi PBB 1967 itu tak dilaksanakan. Jadi masuk tahun 87 bila sampai dah 20 tahun resolusi PBB untuk two state solution tak dilaksanakan, maka Yasser Arafat menyeru penduduk orang-orang Palestin di tebing barat dan orang Palestin di Gaza ni melaksanakan kebangkitan baling batu kerana ketiada senjata yang kemas pada waktu itu. Jadi 1987 bila berlaku gerakan, pada waktu inilah Shin Bet mula melatih orang-orang Israel untuk mahir dan menyusup masuk ke dalam bumi Palestin. Maka mereka akan menyamar sebagai orang Palestin, berada di masjid, menunaikan solat dan sangat mahir. Hingga sebahagian daripada mereka pernah diberitakan menjadi peniaga pasar yang sangat lama di tempat-tempat mereka beroperasi. Selain daripada menjadi sebahagian daripada anggota masjid, mereka pernah ditangkap di tanah Arab kerana pernah menjadi anggota masjid dan akhirnya mereka ni dikenali sebagai ejen Israel di bawah Yamas, iaitu unit perisik Israel yang sangat terkenal. Jadi bila sahaja kebangkitan Palestin berlaku, nak buat tangkapan Palestin ni dia memerlukan orang intipan. Sekarang barulah kita faham daripada sejarah sekarang kenapa di Gaza orang-orang seperti Yahya Sinwar dapat dibunuh, orang-orang seperti Muhammad Daib dapat dibunuh. Siapakah yang membunuh wartawan-wartawan Al Jazeera dengan tepat dengan menggunakan drone, dan siapakah yang menembak mati orang-orang yang menjadi high profile di Palestin? Rupanya Yamas. Kalau Yamas masuk dan berada di kalangan orang Palestin, maka dia akan dianggap sebagai sebahagian daripada orang Palestin kerana mereka dilatih secara spesifik untuk menjadi bangsa Arab dan beragama Islam. Ini latihan spesifik apabila mereka berada di Yamas, kerana bagi operasi untuk luar daripada dunia Arab, Shin Bet masih lagi mengekalkan Mossad punya tas, tapi untuk tanah Arab saja, kerana musuh mereka adalah di kalangan orang Islam. Maka salah satu daripada keistimewaan unit ini adalah mereka dilatih khusus untuk menyerap masuk ke dalam bangsa Arab. Jadi antara rekod yang diperoleh oleh Yamas ni, mereka pernah berada di Jordan menjadi peniaga. Mereka pernah ditangkap dan berada di tanah Arab Saudi juga sebagai peniaga. Mereka pernah ditangkap di dalam masjid kerana menjadi sebahagian daripada anggota masjid. Itu penyamaran yang memakan masa bertahun-tahun. Dan inilah kumpulan yang kemudiannya merancang pembunuhan-pembunuhan pemimpin Hamas yang sangat terkenal. Termasuk mengesan solat, dan pada waktu marhum marhum Syekh Ahmad Yassin masih hidup, dia bersolat subuh dengan bertukar-tukar masjid. Dan biasanya Syekh Ahmad Yassin ni akan naik 5 kenderaan serentak. Jadi mana satu kenderaan ditentukan kemudian. Jadi pada zaman intifada, nak mengesan orang Palestin yang memimpin, siapa yang paling tukang pimpin, tukang canang, siapa yang akan keluar, siapa yang akan memanggil, bagaimana operasi intifada keluar beribu-ribu orang, maka Yamas mula diberi tas sebagai unit undercover, iaitu daripada satu pasukan yang sebenarnya hanya memantau. Mereka diberi latihan yang khas. Hinggalah sebahagian daripada mereka digambarkan pernah ditangkap di tanah-tanah Islam ni, yang saya sebut tadi, ditangkap sebagai peniaga, ditangkap sebagai orang masjid, itu berada di dalam masjid, dan sebahagian daripada mereka boleh membaca Al-Quran. Jadi Yamas bukanlah perkara baru hari ini kita bincang. Setelah kita tengok rekod dia ni, mereka telah pun dikenali di tubuh, dan pada 1994 ni dinaik taraf. Bila 1987, 1993 berlaku intifada, mereka serap masuk ke tanah Gaza dan mereka diserap masuk ke dalam bahagian tanah tebing barat. Jadi tugas mereka bukan buat tangkapan, mereka bagi maklumat je. Bila Yamas bagi maklumat, barulah pasukan Yassam akan masuk. Yassam ni adalah pasukan komando taktikal. Dia masuk tepat dekat rumah, dia bunuh. Kerana mereka akan mendapat waran bunuh terus, bukan tangkapan dan bawa balik ke penjara Israel. Bila gerakan ini diketahui, rupanya penentangan tak atas penubuhan SPE telah dibentangkan di Majlis Hak Asasi Antarabangsa dah lama dah, bahawa operasi yang Shin Bet nak tutup dia punya tangan, Shin Bet tubuh pasukan-pasukan di bawah dia ni. Maka Majlis Hak Asasi Antarabangsa telah menubuh bahawa kedudukan SPE ini bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Kerana apabila seseorang ingin dibunuh di atas alasan mereka ini adalah musuh pada Israel, maka Yamas dihantar, maka Yassam dihantar. Dan Yassam inilah yang sekarang masih lagi beroperasi secara taktikal di seluruh dunia, dengan melancarkan operasi taktikal komando setelah menerima maklumat daripada Yamas. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga, ada Metzada,
satu lagi kumpulan tactical unit yang berada di bawah apa yang dipanggil sebagai Special Police Enforcement. Jadi dia ada 6 unit yang sangat efisien. Baiklah, setelah unit ini bergerak secara rambang, sebelum ni unit ni pernah dikenal berada di Qatar dalam cubaan untuk membunuh Khalid Mash'al pada 1994. Unit ni berada di dalam Jordan dan berjaya meracun Khalid Mash'al, tetapi kemudiannya Khalid Mash'al selamat. Kemudian unit inilah yang kemudiannya selalu dinamakan dengan nama Shin Bet, unit risik, tapi sebenarnya dia adalah satu unit yang dipanggil Yamas. Kemahiran Yamas ni dalam operasi yang telah mereka laksanakan, kalau saudara lihat daripada 1967, pembunuhan Abu Nidal, tapi jarang dibincangkan. Selalunya Yamas mula dibincangkan adalah pembunuhan Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani pada waktu tahun 1972 itu telah mengambil langkah tak bermahu bersama dengan Yasir Arafat kerana combat perang. Kerana Ghassan Kanafani dia seorang yang berhaluan kiri, berarti dia lebih memilih combat yang pernah dipopularkan oleh Cuba, oleh kumpulan-kumpulan pejuang Cuba yang dilaksanakan dengan menggunakan metod Che Guevara, iaitu serangan gerila. Jadi pada 1972, setelah berada di Qatar sekian lama, kerana dia adalah salah seorang pengasas parti Palestinian Liberation Democratic Party, PLDP. Jadi Ghassan Kanafani telah mencapai persetujuan dengan Laila Nasir, pejuang Palestin yang berjaya merampas 2 ataupun 3 kali kapal terbang Israel ni. Jadi Ghassan Kanafani ini kata, kami akan melancarkan serangan daripada Lebanon dengan memulakan operasi perampasan kapal terbang. Manakah maklumat ni bocor? Bila maklumat ni bocor di Jordan. Macam mana maklumat ni boleh bocor di Jordan? Kerana Yamas memang berada di Jordan untuk mengintip pergerakan haluan kiri yang tak mahu berada dalam perjanjian damai yang dipimpin oleh gerakan haluan kanan Palestin. Jadi bila Ghassan Kanafani sampai di lapangan terbang Lubnan pada tahun 1972, Yamas telah mengatur satu operasi yang sangat mengelirukan dengan mengatakan, maksudnya dia boleh masuk dalam airport tu dan buat satu panggilan dengan mengatakan penama Ghassan Kanafani ini telah tertinggal luggage dia. Ghassan tak bawa luggage, tapi kerana nama dia disebut di dalam airport Beirut ni, Ghassan Kanafani balik dengan anak saudara dia Siti Aisyah yang sedang menanti dia, Siti Aminah yang sedang menanti dia, masuk ke airport, kononnya dia ada luggage. Waktu dia nak ambil luggage tu lah, kereta yang dibawa oleh anak saudara dia ni dipasang dengan bom. Jadi bila Ghassan masuk dan kemudiannya kekeliruan kerana luggage, sebenarnya bukan nama Ghassan. Bila Ghassan patah balik, masuk saja dalam kenderaan dia, kenderaan tu diletupkan. Jadi operasi Yamas ni telah pun berlaku lama, di mana kebijaksanaan mereka menyusup. Dan begitu juga bila saya cerita tentang Syekh Ahmad Yassin, bagaimana kenderaan Syekh Ahmad Yassin dapat ditembak dengan tepat adalah kerana sebahagian daripada orang-orang Yamas berada di dalam masjid di Gaza City ketika subuh Syekh Ahmad Yassin bertugas. Dan ada yang lain mengatakan Yamas menjadi sebahagian daripada pengawal keselamatan kerana dilihat lama berada di dalam gerakan Hamas. Kemudian dilihat mempunyai kebolehan dalam taktikal perang kerana mereka dilatih di Shin Bet sebagai orang yang mahir berperang. Kemudian begitu juga 4 bulan kemudian bila Syekh Ahmad Yassin wafat, digantikan Dr. Abdul Aziz Rantisi. Oleh kerana Hamas berpegang pada halakah, pemimpin tak boleh meninggalkan solat Jumaat. 5 kali solat Jumaat ni, oleh kerana halakah Hamas ni berpegang kepada Ikhwan Muslimin, iaitu pemimpin mesti berada dalam solat Jumaat. Maka Syekh Ahmad Yassin memilih Dr. Abdul Aziz Rantisi yang mengganti Syekh Ahmad Yassin ni, sempat 4 bulan je dia ganti, dia pilih. Bila dia pilih, dalam tu juga akan ada pembelot, menjadikan ketika dia keluar daripada solat, sekali lagi satu daripada helikopter Apache berjaya menembak tepat kenderaan dia, menjadikan pattern pembunuhan ini menunjukkan betapa efisiennya unit Yamas ni. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Yamas mula ditangkap, 3 orang ditangkap di tanah Iran, barulah dapat dilihat betapa lama dan betapa telitinya unit ni masuk ke Iran. Dengan satu adalah mereka berbahasa Parsi, kemudian menyesuaikan diri dengan mazhab Syiah, dan kemudian membeli bangunan yang dijadikan tempat tinggal. Dan tuan-tuan kena ingat, drone yang digunakan oleh mereka bukan drone yang siap dan made in Israel. Drone yang dibina semula dengan manual.
Ini bengkel yang diserbu semalam dan workshop Yamas ni yang diserbu semalam. Drone ni dibina manual dengan tangan. Berarti drone ni bukan diseludup dalam bentuk berteknologi Israel, tapi dibina semula oleh orang-orang Yamas yang telah dilatih. Dan mereka berada di sana bertahun-tahun hinggalah tak siapa mengesyaki rumah teres 2 tingkat ni digunakan sebagai pusat bengkel operasi drone. Kemudian drone ni kalau tuan-tuan tengok binaan dia sangat manual. Tetapi beberapa teknologi yang berjaya diseludup masuk menjadikan kebolehan upayaan drone ni walaupun kecil. Teknologi dia boleh bawa 200 kilo bahan letupan, jauh meninggalkan kebolehan Syahib 1, Syahib 2 dan Syahib 3. Kerana tak mampu membawa seberat sedemikian. Tapi oleh kerana kenapa drone ni boleh dibina dalam skala boleh membawa bahan letupan? Kerana kemudiannya dia akan dibawa ke dalam bontot trailer. Daripada belakang, siapa yang ada di platform satu lagi dapat tengok video operasi dia. Dia letakkan di belakang trailer ni, kemudian trailer ni akan dihalakan ke mana lokasi yang mereka nak serang. Termasuk semalam apabila mereka menyerang dengan sukses. Kalau hari pertama, saudara akan heran kalau drone tu daripada Israel, takkanlah dia boleh pergi ke kondo dan kena tepat kepada pintu rumah yang didiami oleh 6 pakar nuklear, 6 saintis nuklear Iran dan kena 4 pemimpin tinggi. Mana mungkinlah mereka akan dapat pergi dan cari dengan setepat tu pintu-pintu rumah yang berada dalam kondominium tersebut. Dan hari ini dan semalam, hari kedua, macam mana mereka boleh pergi ke bangunan pasukan risikan. Bangunan pasukan risikan tu tinggi. Kalau tuan-tuan tengok pattern drone tu sampai kan, dia bukan datang daripada bumbung. Dia datang tepat ke bahagian tingkat di mana di situlah Muhammad Hazami, Ketua Perisikan Tentera Revolusi Iran, office. Berarti mereka nampak pergerakan dia masuk, mereka nampak pergerakan dia keluar. Dan tingkat yang satu lagi didiami oleh Hassan Mohageh yang dijadikan timbalan Ketua Unit Intelijen ni. Kalau tuan-tuan tengok pattern barulah kita faham. Bila drone ni dipasang dan mereka telah pun membina rantaian, berarti mereka masuk bukan saja pasakai sebagai pasukan komando untuk menyiapkan drone yang dibina di dalam Iran. Mereka telah menyerap masuk dan dapat mengesan semua pergerakan orang-orang yang ingin mereka hapuskan. Kalau tuan-tuan tengok bikinan drone ni dibikin semula. Dibikin semula. Jadi berarti ini adalah drone manual. Kalau tuan-tuan tengok yang saya lihat ni adalah sayapnya daripada kayu. Yang saya lihat ni, dia ada macam-macam pattern mengikut jenis yang mereka nak gunakan. Maka mulalah drone yang gini menggunakan bahan letupan yang dibina dalam ni. Kalau tuan-tuan tengok, drone siling ni pula dia tak guna body kayu. Dia guna body fiber, besi fiber. Maka itu kenapa semalam kita boleh melihat serangan drone di atas bangunan risikan Israel dalam ketinggian berbelas tingkat tu kena di bahagian tengah, iaitu tempat diamnya 2 orang tokoh penting dalam perisikan, iaitu Ketua Perisikan Muhammad Hazami dan juga timbalan Ketua Perisikan Hassan Mohageh. Dan pada yang hari-hari sebelumnya tu mereka berjaya membunuh 6 orang saintis nuklear Iran dan mereka membunuh 4 pemimpin tertinggi. Dan barulah kita tahu kenapa Tehranci dia tak berada di rumah waktu serangan ke atas bangunan yang membunuh 4 orang pemimpin tentera revolusi dan 5 saintis. Muhammad Tahraci ni sedang mengajar. Dia pagi tu dia patut mengajar di Azad University. Jadi dia tengok 1 jam setengah serangan, selepas serangan yang mensyahidkan kawan-kawan dia, dia keluar daripada pejabat di universiti. Dia masih kena serangan tu. Berarti pasukan Yamas dan juga pasukan Yasam telah bergabung dalam unit satu adalah membina peralatan keperluan perang. Ini dibina oleh pasukan elit komando Yasam. Manakala Yamas menjalankan unit intipan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, lagi satu yang lebih mengejutkan. Dalam beberapa operasi ketika mereka pernah ditangkap di tanah Arab yang lain, especially di Jordan, orang ini adalah orang yang berada di masjid. Mereka berada di masjid. Sekarang barulah kita faham kenapa tindakan drastik sedang dibuat di Mesir. Apabila nak berlaku global march to Gaza, Mesir mengambil langkah panik kerana telah menerima maklumat daripada Iran. Ketika global march to Gaza ni visa dibuka apa semua, dia kata hati-hati. Kerana kemudian mereka akan masuk sebagai peserta demonstran daripada pelbagai negara yang menyokong kempen pembukaan pintu sempadan Gaza. Kamu akan membendangkan orang ni masuk, kemudian akan menyiapkan pelbagai benda yang telah menimbulkan masalah pada Iran. Menjadikan maklumat ni perlu oleh intelijen Mesir. Intelijen Mesir terpaksa mengubah proses meraihkan
kedatangan mereka yang nak menyertai Global March to Gaza kepada pattern yang lebih keras. Pasport ditahan, dirampas, diselidik, menjadikan banyak peserta yang datang Global March to Gaza ni komplain. Apa jadi kerana kami mula-mula diraikan oleh Mesir dan sekarang kami dilayan seperti orang bahaya oleh Mesir? Kerana maklumat yang dihantar oleh intelijen Iran. Itu yang saya jelaskan kepada tuan-tuan. Apa yang menjadi masalah besar sekarang, tangkapan baru 3. Satu telah dihukum gantung sebagai simbolik. Berarti bila tangkap 3 orang, lelaki yang bertatu tu, ditangkap dan digantung. Ada 2 lagi sekarang soal siasat sedang dijalankan. Dengan hari ini, 3 rampasan telah berjaya dibuat. Satu adalah di Yans, di mana sebuah kontena yang ada drone. Yang kedua workshop. Inilah rumah yang ditemui yang sedang membina drone dalam workshop. Dan satu lagi kalau tuan-tuan tengok adalah seorang anggota polis mengejar sebuah van. Van tu pun berjaya ditahan. Itu van roti ya tuan-tuan. Berarti sampailah bukan trailer-trailer kontena besar yang susah nak masuk dalam kawasan strategik. Kalau tuan-tuan pergi ke platform satu lagi tu, dia gunakan van roti bersaiz kecil. Berarti kalau dalam tu ada 2-3 drone tuan-tuan, dia boleh masuk sampailah ke kawasan yang bukan berskala trailer. Pada hari pertama mereka menggunakan berskala trailer untuk melancarkan serangan di kondominium yang didiami oleh pemimpin-pemimpin tentera revolusi dan saintis Iran. Tapi yang hari ini di tengah-tengah bandar Tehran tu, kejar mengejar tu, polis mengejar hanyalah sebuah van yang berskala van roti ya. Ini yang untuk menunjukkan pada tuan-tuan tentang special police enforcement, di mana di dalamnya ada yang dipanggil 2 skuad yang sangat-sangat efisien dalam serangan di Iran, iaitu Yamas yang dipanggil sebagai pasukan risikan undercover, yang mana kalau mengikut maklumat yang telah dikumpulkan, antara kejayaan besar mereka ni dapat dikesan adalah ditangkap dalam masjid. Dan sebahagian daripada mereka ini ditangkap ketika berada di beberapa negara Arab. Telah bertahun-tahun ada di sana dan menjadi orang Arab yang berniaga. Tapi saya fikir tak aneh lah kalau kita fikir dulu di zaman Syria dulu, seorang daripada ejen mereka dilantik jadi menteri. Sampailah satu masa barulah Syria tahu. Saya ingat di zaman Hafiz Al-Assad, dia telah melantik seorang ejen. Dia tak pasti, dia tak tahu kata orang ni Israel. Orang ni diambil jadi menteri dalam kabinet. Hinggalah kesilapan adalah satu perbualan telefon yang dilakukan secara sambil lewa. Dan kemudian panggilan telefonnya dikesan dia sedang berkomunikasi dengan Israel. Jadi kalau ikut sejarahnya tu, saya fikir kata kedudukan Shembat yang dianggap general, hari ini kita detailkan. Mereka melatih 6 unit khas dan 2 unit inilah yang sekini berada di Iran. Satu dipanggil Yamas, iaitu pasukan perisik yang kemudiannya mungkin telah menjadi sebahagian daripada tentera Iran. Pasukan perisik yang sebahagiannya mungkin telah menjadi pekerja di bangunan-bangunan strategik, tempat di mana sasaran akan dilakukan oleh Yasam. Kerana Yamas buat intipan, Yasam buat serangan. Inilah 2 entiti yang masuk ke Iran dan mencetuskan kekacauan, yang mana hingga hari ini barulah kita tahu bahawa serangan pada hari pertama penerbangan F-15, 16, 18 dan juga F-35 Amerika tu, jet perjuang tu hanyalah shadow yang menjadikan kita hairan kenapa kalau 200 jet terbang, Iran yang mempunyai senjata peluru pertahanan spesifik yang dikenali sebagai Navak, dan kemudian mereka mempunyai pertahanan spesifik yang dikenali sebagai Sajil, iaitu untuk menangkis kapal terbang dan peluru berpandu Iran daripada Israel, tak berfungsi. Rupanya shadow-nya hanya beberapa je kapal terbang yang terbang di ruang udara dan melancarkan serangan di Natanz. Kan saya dah tunjuk sekali lagi kerana dari segi penerbangan mereka guna ruang udara Syria yang polos kerana Syria tak lagi memiliki radar dan Syria tak mampu melancarkan serangan udara kerana semua sistem pertahanan telah pun dimusnahkan oleh Israel antara Disember hingga Februari ketika berlaku peralihan kerajaan. Kemudian terus sampai. Itulah sebab kenapa mereka berada, bukan mendidatan di di tapak bukan tadrib Allahu Akbar. Tibris. Kenapa mereka serang di Tibris? Kerana Tibris yang berada di paling dekat dengan penerbangan di mana ruang udara Iran, ruang udara Syria masuk ke ruang udara Iraq. Saya dah jelaskan tadi pada 14 hari bulan Jun, Iraq telah mengesahkan ruang udaranya diguna oleh tentera Israel dan membantah kerana Amerika yang mengendalikan ruang udara Iraq. Kerana Iraq selepas sahaja
dijajah oleh Amerika pada 2003 menjatuhkan Saddam. Dia orang ada satu perjanjian nak pulangkan balik kemerdekaan kepada Iran, kepada Iraq. Pada tahun 2011 Amerika minta dua perjanjian. Tentera mereka dikekalkan, pemilikan senjata tentera Iraq dihadkan, jualan minyak Iraq semua dikawal oleh Bank Negara Amerika. Menjadikan Iraq tak ada fasiliti ketenteraan, kononnya sebagai hukuman kepada Iraq kerana dulunya Saddam telah membangunkan ketenteraan Iraq hinggalah menjadi ancaman kepada Asia Barat. Maka dengan penggunaan ruang udara inilah mereka pergi ke Tabriz. Tapi semua serangan yang berlaku secara strategik di dalam tanah Iran yang mencetuskan kenapa Iran lambat bertindak ke atas serangan di Natanz, serangan di Tehran, dan kenapa semalam Iran tak boleh bertindak tak ada serangan di Qandab, kenapa tak boleh bertindak ke atas serangan di Hermansyah, kenapa Iran lambat bertindak ke atas serangan yang dilaksanakan berhadapan dengan Bushehr dan di kem-kem yang lain termasuk sampai ke Esfahan. Kerana serangan ni tak datang daripada tanah Israel. Serangan ini datang daripada Yamas dan juga Yasam yang telah pun berada hingga hari ini. Iran tak mendedahkan. Dalam jangkaan mereka berapa ramai lagi yang ada. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, letupan hari ini masih lagi letupan yang datang daripada drone darat. Hari yang keempat ni, walaupun semalam hari yang pertama berlaku, hari yang kedua berlaku lebih besar, hari yang ketiga semalam pembunuhan yang membabitkan dua ketua intelijen yang saya sebut tadi pada tuan-tuan Muhammad Hazami dan juga Hasan Mohageh ni, di mana drone ni ditembak pada paras rendah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, drone ni tak boleh dikesan. Yang mana istilah menyebutnya tu dipanggil sebagai drone yang bergerak di atas paras air. Itu sangat rendah sebab dia datang daripada belakang kontena. Bila dia datang daripada belakang kontena ataupun lebih unik kalau ada platform satu lagi, dia datang daripada van lori roti je. Jadi pergerakan ni menjadikan di tengah-tengah jutaan, kerana Tehran adalah bandar yang ada 8.8 juta penduduk. Tehran ni, kalau dia pergi ke Esfahan 1.2 juta penduduk. Kalau tuan-tuan tengok konsep serangan-serangan ni, pergi ke Port Abbas adalah bandar yang besar, itu adalah bandar pelabuhan yang besar. Menjadikan begitu banyak kenderaan dan penyamaran kenderaan dalam bentuk kontena dan penyamaran kenderaan dalam bandar yang menggunakan van berskala seperti van roti ni, tak mungkinlah dapat dikesan ini adalah van penjenayah. Menjadikan Iran mengalami masalah besar untuk mengendalikan apa yang dipanggil sebagai SPE, itu apa yang dipanggil sebagai Special Police Enforcement. Untuk itu saya jelaskan pada tuan-tuan mengenai konflik yang sedang berlaku, di mana saya fikir kata sampai hari ini trend serangan tidak datang daripada serangan drone terus yang ditembak daripada Israel sampai ke Iran, tidak melalui F-15, F-16, F-18 ataupun F-30 jet pejuang Amerika yang berada di Iran. Berarti serangan masih lagi dalam bentuk apa yang dipanggil struktur dalaman yang dibawa oleh Yaman, yang dibawa oleh Yamas, iaitu polis perisik, yang bergabung dengan Yasam, iaitu elit komando. Dan seperti mana saya ulang sekali lagi, tangkapan pernah dibuat di Jordan, di mana pasukan perisik ni berada dalam masjid. Tangkapan pernah dibuat di Syria, tangkapan pernah dibuat. Berarti barulah kita faham kenapa dulu mereka boleh mengesan dengan tepat di mana Hasan Nasrallah dan di mana Hasan Nasrallah mengadakan mesyuarat. Di mana mereka boleh mendapatkan, barulah kita faham waktu pembunuhan di Tehran terhadap Ismail Haniyeh. Oh, kita tahu kenapa Ismail Haniyeh ni boleh dikesan dengan mudah. Rupa-rupanya Yasam dan juga Yamas telah berada lama, bermula 2006. Pattern ni dibentuk untuk spesifik bagi operasi di Iran. Berarti tuan-tuan boleh bayangkanlah, 2006 ni 2025, hampir 20 tahun pasukan ni beroperasi dengan ditukar standard. Dulu pasukan ni mula ditubuhkan untuk bantu Shem Bet mengendalikan apa dipanggil anti-terorisme. Anti-terorisme ni adalah mengendalikan keganasan Hamas, mengendalikan keganasan Brigade Al-Aqsa dan mengendalikan keganasan sayap-sayap pejuang yang ada di dalam tanah tebing barat dan juga tanah Gaza. Mereka menyusup tebing barat dan menyamar jadi orang Palestin, masuk ke dalam Gaza menyamar jadi orang Palestin. Dan penyamaran ni sampailah ke tahap mereka boleh menjadi peniaga, boleh menjadi ahli masjid. Sampailah ke tahap mereka yang pernah ditangkap ni adalah orang yang berada dalam saf solat. Berarti tak langsung diduga oleh mereka ni. Tapi oleh kerana mereka dah terlatih dengan baik dalam mengendalikan operasi di tebing barat dan juga di Gaza. Sampai satu masa mereka mula dihantar.
Jadi dia dihantar masuk ke Iran adalah selawar tahun 2006 apabila Israel mula melancarkan operasi untuk satu hari memusnahkan Iran yang mula membangunkan apa yang disebut sebagai senjata nuklear. Itu saya jelaskan untuk update hari ini special mengenai apa yang dipanggil sebagai Special Police Enforcement, satu sayap yang ditubuhkan di bawah Shin Bet, diberikan latihan khusus sebagai pasukan anti-terorisme dan counter-terorisme spesifik untuk Tanah Arab. Berarti di luar Tanah Arab, Shin Bet masih lagi menggunakan Mossad sebagai unitnya. Maka ini adalah unitnya sangat terlatih. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan hari ini. Untuk video yang lain, sebab kita nak kekalkan video petang tadi tanpa delete, dan kita nak kekalkan video ni spesifik konten tentang SPE, maka saya jelaskan juga pada tuan-tuan, jangan terperanjat. Sebab tu orang Melayu pun boleh masuk SPE ni apabila berlaku kes pembunuhan pemimpin Hamas di Malaysia. Yang mana kes ni bukan kes baru, tangkapan dibuat. Berarti tak adalah tuan-tuan nak terkejut. Kenapa? Barulah sekarang kita faham bahawa satu adaptasi telah dibuat oleh Shin Bet dengan menggunakan sekumpulan mereka yang terlatih secara penyamaran sampailah ke tahap mereka mungkin berada dalam masjid kita. Dan kemudian kita mungkin anggap Pak Arab datang semayang tanpa menyedari yang ada di sebelah kita adalah seorang Yamam ataupun seorang Yasam. Kerana begitu halus dan teliti dan begitu committed, pasukan ini dibentuk sebagai salah satu pasukan elit di bawah Shin Bet, iaitu pasukan risikan terkenal yang ditubuhkan pada tahun 1949 dengan nama Shabak, manakala Special Police Enforcement ditubuhkan pada 1994 apabila Israel merasakan apabila berlaku intifada 1987 1993, macam mana mereka nak susup di celah orang Palestin untuk tahu maklumat pergerakan dan boleh membuat counter attack lebih awal. Dan pasukan ini sangat aktif apabila naik intifada yang kedua 2001 hingga 2005. Dan sekarang terjawablah kenapa siri pembunuhan yang dilaksanakan kehadap musuh Israel di kalangan orang Arab sangat efisien. Adalah kerana Yasam dan juga Yamas adalah dua pasukan yang ditubuhkan spesifik sebagai pasukan counter-terrorism yang wilayah operasinya adalah Tanah Arab.